plus 1, 10 plus 2. So kita ada 11, kita ada 12. Okey, yang ini. 11, 12, 13. So yang belas. Kita buat sedikit ulang kaji yang mana dia ada beza sikit dengan bahasa Melayu. Okey, so ratus. Ratus, kita masuk nombor diikuti dengan pai. Ratus dengan pai. So 100 pai. 200 pai ataupun liang pai pun boleh. Kalau kat Malaysia biasa guna liang pai. Awak ingat je lah. Okey. 300 san pai. Okey. 100. So sekarang kita nak masuk 100 plus kosong di tengah. Kosong di tengah. Ingat tak yang kosong di tengah macam mana? Okey, contoh kita ada 301. So di sini kosong dia ni jangan lupa kita mesti sebut. So 300 sampai. Okey, sampai. Kosong kita kena sebut ling. Lepas tu kita ada 1 i. Kosong mesti kita kena sebut. Sampai ling i betul. Ingat jangan lupa. Okey, so kita ambil nombor yang besar 907. Okey, kosong kat tengah ni jangan lupa kita kena sebut. So 907 kita ada 9 pai ling chi. So kosong dia kat sini kita kena salah lukis. Ling dia kat sini kita kena sebut ling 9pai ling chi. Okey, so yang ni saya harap faham. Kita buat ulang kaji je dulu. Kita tak kejar masa. Seterusnya ratus dan belas. Ratus plus belas. So ingat bila belas ni dia dah jejak masuk je ratus. Dah ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu, juta. So belas dia depan dia tu kita kena tambah 1 yang minggu lepas kita belajar. So kita ambil 314. Okey. So kat sini kita kena clear 14 itu apa dalam bahasa Cina. Kita tepikan dulu. Takut awak lupa 14 dalam bahasa Cina ialah 10 plus 4. 14. Kita asingkan dulu sebab takut awak lupa. Sebab benda ni baru. Yang ini siapa yang terlepas tonton tu boleh tonton video lepas kita. So kita tengok 300 sampai. Okey, jangan lupa kita letak i dulu. Lepas tu baru kita salin yang ini kat sini sampai i 14. Itu jangan lupa. Betul, bagus. Okey, sampai i 14. So kita ambil 400. 416. Okey. So kita asingkan 16 ni dulu. 10 plus 6. Kita asingkan sebab benda ni walaupun dia mudah, walaupun awak tahu, tapi kita selalu terlupa. Okey. 16 kita asingkan dulu. So 400 kita ada 400. Okey, lepas tu kita letak i. Lepas tu kita letak 16. 416. So kat tengah tu kita letak i. Ni ingat lagi tak? Betul. Okey, so kita masuk yang terakhir. Contoh terakhir untuk hari ini ialah kita masuk 515. So 15 ni kita highlightkan dulu. Kita letak kat tepi 10 plus 5. Kenapa? Sebab kita senang terlupa, senang terleka. Kita asingkan dia dulu. 15. So kita letak 400. 500. Okey. So kita letak i. Yang ini kita salin balik. 15. So kita ada 400 i 15. 515. So yang ni yang lepas kita belajar betul. Okey. So sekarang yang ini kita nak masuk. Yang ini pula. Ni dah. Ini smart hari tu dah ni. Dah. Okey. Yang ini pun dah. So yang ini okey. So hari ini kita nak masuk
dia sama sahaja dengan bahasa Melayu. Cuma ada satu part ni yang satu kat sini ni. Dia kat sini je dia special. Kalau 10 ni. Kalau 10 kita tak boleh letak i pai shi, tak boleh. Dia ikut formula yang belas tu. Belas kan kita ada i shi, belas-belas kita ada. Dia ikut belas-belas yang ratus tu kan. Ingat tak belas-belas yang ratus kita ada. Okay. Yang belas-belas ratus. I, pai, i, shi, i. Okay. So kita i, shi. I, pai, i, shi, er. I, shi, er. I, shi, er. I, pai. Okay. I, pai. Dia ikut yang ratus punya belas. Dia ada kat sini. So kat sini 10 pun terbabit juga sebenarnya kalau dah masuk belas. Kalau dah masuk, kalau dah masuk ratus, 10 pun dia terbabit. Okey, cuma kat sini dia sama je dengan BM. Cuma yang 110 tu, 10 tu kita tak boleh sebut i, pai, i, shi. 110 tu depan dia tu kita kena tambah i macam yang tadi kita belajar yang belas-belas tu. Yang lain semua sama. Okey, contoh 100 kita ambil nombor. Okey, 120 dia sama dengan BM. 120. Okey, 100 kita letak i pai. Nombor yang dahsyat kita pangkal. 20. 20. Sama dengan awal-awal yang kita belajar tu. I pai. 20. 120. Dia sama dengan BM. Okey, so kita ada 130. 100 kita ada i pai. Okey, yang dahsyat kita pangkal i pai. So 30 i pai 30. Dia sama dengan yang BM kita belajar tu, i pai 30. So kita ada 140. So kita ada i pai. Okey, 100 dah. 140 140. So kat sini dia senang sahaja sebenarnya, cuma yang atas ni saja. 10 tu depan dia kita kena tambah i. Yang ni take note sikit. Okey? So yang ini siapa nak cuba 140? Saya buka mic. Nama? Adelina. Adelina. Okey, cuba jawab. i pai 40. 40. Betul. 4 tak ada H. 40. So yang ini nampak gigi, yang ini lidah naik ujung lidah. Okey, cuba sebut lagi sekali. 140. Betul. Okey. So 150 siapa nak cuba? Selvia. Selvia, cuba Selvia. 150. 150. Okey, good. 150. Okey. Siapa nak cuba 160? Puteri. 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 Tak apa. Yang masuk lambat nanti dengar balik. Okey, 160 Puteri. 160. Betul. 60. Betul. 160. Okey. So next 170 siapa nak? Wani. Okey, cuba Wani. 140. 140. Yang ini. 7. 70. 170. So QI sebutan dia ialah 70. Okey. 180 siapa nak cuba? Nama? 180 bagi nama. Okey, Akib. Cuba Akib. 180. Betul. 180. Okey. 190 siapa nak cuba? Gloria.
Gloria. Saya dengar Gloria nama jelas. Okey. Gloria. 190. Betul. Okey, masing-masing dah tak saya. So dah tahu nak sebut nama sendiri semua. Bagus. Okey, so yang ni faham? Dia senang sahaja, dia sama dengan BM. Okey. So kat sini dia pun senang sebenarnya. Cuma awak kena hati-hati. Dia macam bahasa Melayu. Okey. 121. Kat sini ada ni. Tengok ni ada contoh. Okey. So ikut konsep sebutan dia macam bahasa. Tengok tengok tulisan bahasa Melayu dia yang kat atas contoh ni Okey. 963. 963. Okey, awak tengok kat atas ni, awak faham tak? Bila kita sebut, awak jangan sebut 963. Kalau 963, jadi 963. Awak kena ikut bahasa Melayu tu kan. Yang sama dengan BM tu, awak sebut satu-satu. Jangan terceceh pun satu. Okey. 963. Okey. So, kita nak test dulu. 131. Siapa nak cuba? Satu-satu. Saya sebut bahasa Melayu, awak sebut bahasa Cina. Siapa nak cuba? Mala. Okey, Mala. Okey. 100. 100. Okey, sekejap saya tulis dulu. 100, betul. 30. 30. 30. Betul. 1. 1. Okey. Faham Mala? Faham. 100. Okey. Mimpai. So, cuba sebut penuh. 100. 131. Bagus. Lain? Bagus. Terima kasih Mala, pandai dia. Okey, nombor 2. Siapa nak cuba? Muha. Okey. 200. Macam mana 200? 200. Okey, 200. Saya tulis dulu 200. 50. 50. Betul. 2. 2. Bagus. Sebutkan. 252. Bagus. Okey, so yang ketiga, siapa nak sebut? Nozatul. Okey. End user, siapa? Nozatul, end user. Okey. Okey, so kita ada 300. Sampai. Okey, kejap. Saya tulis dulu. Sampai 74. 4. 4. Bagus. Sebut penuh. Sampai 4. Bagus. End user. Okey, next. Siapa nak cuba? 496. Lain. Senang je ni. Ni peluang untuk awak mencuba. Siapa nak mencuba? 400. Okey, Mala lagi. Okey, bolehlah. 496. 400. 4. 4. 4. Yes. 400. Sampai. Betul. 90. 96. Betul. Bagus. 6. Cuba sebut habis. 496. Okey, good Mala. Terima kasih. So, seterusnya 508. Siapa nak? 0 ni special case. Siapa nak cuba? 500. 08. Siapa nak cuba? Tak ada. Fazlin, boleh? Fazlin? Saya nampak nama Fazlin. Boleh tak? Boleh. Okey, Fazlin boleh? Fazlin? Fazlin Okey, Ya. sekejap 500 upai. 200. 0. Macam mana nak sebut 0? Ling. Sorry. Ling. Lepas tu Ling. yang ni? 8? 8. Yes. Cuba sebut habis. 404. Bagus, Fazlin. So, next 680. Siapa nak cuba?
Saya. Rebecca. Ah. Okey. 600. 680. Okey, 680. Betul. Cuba sebut lagi sekali. 是 600. Cuba habis. 680. Betul. 680. 对了. Okey, bagus Last yang terakhir. 769. Akib. 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 Okey. Akib 700 Akib. 700. Ya saya tulis dulu. 60. 66. 60. 60. 9 panggil apa 9? 9. Yes. Cuba habiskan. Sebut. 9. Okey, habis sebut. Cuba sebut. 700. Okey, ada putus-putus sikit. 700. 700. Putus. 769. 19. Okey. So, saya nak tanya. Faham tak Akib? Akib kan? Akib faham? Okey, nak contoh lagi tak? Faham. Faham Okey, siapa nak contoh lagi tak? Nak. Okey, so kita buka kat sini, kita bagi contoh. Okey, saya bagi contoh, siapa nak boleh jawab. Okey, 999. Siapa nak? Buka mic. 999. Khairunisa. Khairunisa. Okey, cuba. 900. 900. Ya 999. 99. 99. Betul. 99. 9. Okey. Faham Nisa? Khairunisa? Faham. Okey. So kita ada yang ni. Okey, ada orang request yang ini. Okey, siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Tang. Okey, Hanani. 9. Okey, sebab ni ada belas kan, betul? Sini belas. Okey, so kita letak alihkan formula sebelah dulu. 11, 10 plus 1. So 11 bahasa Cina panggil apa Hanani? 11. Betul. So asingkan dulu. Okey. So 900 panggil apa? 900. Okey, 900. Lepas tu nak letak apa kat sini? I. Betul. Lepas tu salin apa? 11. Betul. So cuba sebut habis. 911. Bagus Hanani. Okey. So kita bagi nombor 8, 7, 3. Okey, siapa nak cuba? 873. Hello. 800? Saya boleh? Okey, Tak ada orang. boleh. Okey. Semua dah senyap. Bapai. Papai. Papai. Betul. Chi. Ci. Chi. Ah, 13. bagus. Okey, cuba sebut lagi sekali. Papai. Chi. 13. Boleh. Okey, so betul. 2, 2, 2. Okey, kat sini siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Senyap je. Takut. Okey, siapa yang request tadi? Okey, sekejap tadi siapa request ni? Azlan? Boleh tak buka mic? Tak apa. Bukan nak susahkan awak Azlan. Okey, awak mesti ada sebab bagi dua-dua ni. Kita belajar sama-sama Azlan. Boleh? Okey. So, 200 bahasa Cina panggil apa? Liang pai. Betul, pandai. Okey. Okey. So kat sini kita ada 22 betul? 22 ni guna balik 2 yang asal tu. Tak payah nak ubah dia. Okey, 22. Betul, bagus. Sia. So kadang orang tanya soalan ni ada benda dia keliru. Mungkin diingat 2 tu semua kena tukar liang. Tak perlu. Tak perlu semua tukar liang. Hanya nombor 2 sahaja. So kat sini awak hanya perlu ingat
Yang liang pai tu sahaja sebagai liang. Yang lain awak semua ingat sebagai 2 je. Tak payah nak peningkan otak awak. Nanti dah jumpa, kita adjust. Akan datang belakang kita akan jumpa. Okay? Boleh? So, kita dah nak habis dah bab ni. Bab nombor kita dah habis. Alhamdulillah. So, pastikan anda mahir nombor. Sebab nanti bila buat jual beli nanti kita nak pakai nombor ni. Kita akan pakai nombor ni. Okay. So kita ada yang ini. Siapa boleh bacakan saya ni? Baca ni. Siapa nak baca ni? Akib. Okay, cuba baca Akib. 今天星期几？ Okay. So sekarang yang ni awak dah tahu nak baca. So kena tengok ejaan ni dulu. Macam mana nak baca? J-I-N, Chin, T-I-A-N, ni yen So kita ada 今天 hari ini. 星期几 星期 bukan singki. 星期 so kat sini Q ni ialah chi banyak angin. Jangan salah. Okay. So kita ada 今天星期几 J ialah chi tanpa angin. Okay. 今天星期几 hari ini hari apa? So kita ada 星期几 tu hari apa? So yang ni kita nak belajar. Senang sangat. Okay. Kita ada 2 metod. Kita ada 星期 okay. 星期 dengar saya sebut星期 so kita ada 星期一 okay. X ni kita sebut S ingat X kita sebut S ingat X kita sebut S okay. Kita ada 星期二 星期三 星期四 星期四 bukan C 四 Untuk format formal yang biasa kita biasa guna yang depan 星期 okey, catat. Kat luar awak guna yang ini pun orang faham, jangan risau. Cuma kat sini saya letak 礼拜. Kita ada 礼拜. L-I-L B ialah P tanpa angin jangan lupa. Okey, B ialah P tanpa angin. So 礼拜一 礼拜二 礼拜三 礼拜四 So yang belakang ni bila guna? Di Malaysia sahaja bila bercakap. 礼拜几 礼拜 Kita guna di Malaysia bila bercakap. So yang ini, kalau yang ni yang 星期 ni format dia kat Malaysia guna, international pun guna, kat China pun guna. So dua-dua ni awak boleh gunalah mana tak kisah. Okay? Ya, tanya. Okay? So kat sini kita guna 星期. Okay? Plus nombor kat belakang. So macam Isnin hari 1. 星期一. Selasa hari 2. 星期二. Rabu hari 3. 星期三. Rabu hari 星期三. Khamis hari 4. 星期四. Okey, kalau macam orang Singapura dia hari 1, hari 2, hari 3. Macam tu dia ingat. Okey. Okey. 星期 tu di Malaysia pelik tak? Tak. Saya biasa guna 星期 dengan 礼拜. Kat Malaysia dua-dua boleh guna. Sebab kalau di sekolah memang guna yang ini. Yang 星期 kalau di sekolah. Okey, di sekolah kita guna 星期. Okey, siapa nak cuba sebut? Okey, bunyi dia. Okey. Oh, tak skema, dia biasa je, dia tak skema, biasa je. Okey. So siapa nak cuba sebut? Kat sini boleh buka mic. Kesalahan kawan awak sebut mungkin adalah kesalahan awak. So buka mic, siapa nak cuba sebut? Lai. Ikut saya sebut ke? Siapa nak buka mic? Tak ada orang berani buka mic.
Lai. Okay. Azlan. Azlan. Okay, cuba Azlan. Sin Chi Bagus. Yang ni. Sin Chi Bagus. Sin Chi San Okay. Sin Chi Se. Se. Okay, bagus. Se dia betul. Adjust nada je. Okay. Lai, bawah ni yang isnin yang biasa orang Malaysia guna. Saya lagi. Okay, boleh. Awak juga. Lai. Pai I Okay. I Pai Okay. I Pai San Okay. I Pai Se. Okay, lipai se. So yang ini kita guna lipai ni format Malaysia lah bila bercakap. Kalau kat buku dia tak guna. Okay. So ingat nombor hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, belakang dia tu dia ikuti nombor. So hari 1, hari 2, hari 3, hari 4 Khamis. So yang ni awak kena ingat. Okay. So yang ini kita ada Singci diikuti dengan nombor. So Jumaat hari ke-5. So kita ada Sing Chi U. Ataupun yang biasa kalau bercakap kat Malaysia ni, kat mana-mana lah biasa dia guna Lipai U. Lipai U. Okay. Sabtu Sing Chi Liu. 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 Siapa yang keliru 6, 7, 9 tu hati-hati. Okay. Sing Chi Liu. Ataupun Li Pai Liu. Sebab hari ke-6. Hari ke-6 nombor 6. Hari Sabtu. Kalau orang Singapura dia panggil hari 6. Okay. So kita ada hari Ahad. Sing Chi. Okay. So yang ini ni dia bukan ri. Bila kita sebut ri, lidah kat bawah. Dia r. Lidah kena naik atas. So yang ni kita sebut r ni. Lidah naik atas. Sing Chi r. R. Okay. Tak bolehlah banyak-banyak. Semput saya. Okay. Sing Chi r. R. Lidah tu, ujung lidah tu kena naik atas. Sing Chi r. Sing Chi r. Okay. Hari Ahad. Kenapa hari Ahad kita tak sebut Sing Chi Chi hari 7? Kenapa? Okay. Sebab r ni maksudnya ialah apa? Kenapa tak sebut 7? Okay. Okay. Sing Chi r. Orang Cina yang pelat Sing Chi le, Sing Chi le. Sing Chi le. Okay. Sing Chi le, Sing Chi le. Okay, udah bukan le Sing Chi r. Okay. Sing Chi r. Okay. Sebab kenapa? Okay, saya nak tanya. Hari Ahad dalam bahasa English panggil apa? Takkan tak tahu hari Ahad dalam bahasa English? Sunday. Yes, macam anak saya Monday, Tuesday. Okay, Sunday. Okay, saya nak tanya awak, sun tu maksud dia apa? Matahari. Ya, betul. Okay. Hari Ahad kita panggil Sing Chi r. Kita panggil Sunday sebab r ni maksud dia ialah matahari. Okay. Orang dulu dia tulisan matahari dia ialah macam ini. Okay. Dulu-dulu dia dah tahu matahari kat tengah-tengah ada satu titik. Heitian dah. Kat dalam matahari tu ada titik. Kat tengah-tengah tu ada titik. So dulu-dulu tulisan matahari ialah macam ni, gambar bentuk saya ni lah. So lama-lama dia transform jadi yang ini. Okay. So yang ni maksudnya ialah sun. R. Sing Chi r. Sebab tu bahasa English panggil Sunday. Bahasa Melayu panggil Ahad lah. Kenapa saya tak tahulah. Pergi cari kamus. Kenapa hari Ahad dia panggil Ahad. Tu saya tak tahulah. Okay, cuma Sunday kalau nak ingat. Okay. R adalah matahari. Lagi satu ialah Taiyang. Matahari ada dua. Satu ialah Taiyang. 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 Okay, dulu. Okay, so dulu R adalah matahari. Sekarang baru kita guna matahari sebagai Taiyang. So asal usul perkataan matahari ialah R. Okay. So Sing Chi r. Sing Chi r. Okay. So ataupun kita ada Sing Chi Tian.
Tian, ti banyak angin ti banyak angin ti banyak angin. Okay. Xing qi tian, xing qi tian, xing qi ri ataupun xing qi tian. Bawah tu kita ada li bai ri. Sama juga ri ataupun li bai tian, li bai tian. Okay. So ataupun bawah ni kita nak tanya hari apa? Xing qi, so J kita ada qi. J ialah qi tanpa angin. Okay, so kita ada xing qi. Qi tu kita sebut tenggelam. Ji ji ji. Xing qi ji. Li bai ji. Xing qi ji. Li bai ji. Okay. Tak payah hafal. Ambil benda yang awak nak guna tu. Awak ingat yang awak nak guna sahaja. Tak payah semua awak nak hafal. Sebab kapasiti otak kita ni limit lah. Maksudnya nak ingat ni semua nanti pecah kepala awak. Awak ingat yang awak nak guna je. Yang penting pandai sebut. First step, pandai sebut. Lepas tu pilih yang nak guna tau. Praktis cakap. Tak perlu semua hafal dulu. Jangan benakkan otak awak. Nanti kesian awak. Jadi masalah lain pula. Okay, so siapa nak cuba sebut ni? Wah. Okay, Muha lah. Cuba sebut. Xing qi wu. Betul. Xing qi liu. Bagus. Xing qi ri. Yes, cantik lah. Bawah ni. Li bai ri. Bagus lah. Xing qi qi. Bagus. Bawah ni, atas ni. Li bai wu. Betul. Li bai liu. Bagus. Xing qi dian. Bagus. Li bai dian. Okey. Li Bagus. bai qi. Okey, bagus. Tian tu hari. Nanti kita akan belajar. Tian kat belakang ada. Ada. Tian tu maksudnya hari. Okey. So kat sini. Nampak tak? Tadi kita ada belajar weekdays. Okey. So ni kita belajar hari. So tak payah hafal semua, fahamkan je. Saya nak tanya persamaan perkataan yang ini apa? Apakah persamaan dia? Tian. Betul. Tian. So kat sini awak kena tahu maksud tian. T-I-A-N. Tian, ti banyak angin. Ti banyak angin. Okay, I-N. Yeah. So tian maksudnya hari ataupun langit. Tian shang langit ataupun hari. Tian. Okay. Tian. Okay. So kita ada ini. Okay, kita tengok So saya sebut, awak dengar. Nada pertama tinggi. Jin tian. Okay. Esok. Ming tian. Ming tian. Hou tian. Hou tian. Zuo. Zuo. Hati-hati gigi nampak Zuo tian. Zuo tian. So kita ada kelemarin. Qian tian. Qian tian. Cuma kat sini kelemarin ni saya kena tulis day before yesterday. Faham day before yesterday? Dia maksudnya semalam punya semalam. Sebab ada tempat kelemarin dia adalah yesterday. Ada tempat kat negeri Malaysia ni, kelemarin dia adalah yesterday. So yang kelemarin ni, day before yesterday, yang ni 昨天 yesterday. Catat Dia apa tu? Kelantan ke Terengganu? Ke mana dia lain sikit. So ni catat siapa dari Kelantan ke Terengganu ke kan? Saya kena ingatkan awak dia lain sikit. Orang Malaysia, orang Johor panggil Qian tian tu kelmarin. Okay. So kita ada hari ini, esok, lusa, semalam, kelmarin. Yang penting yang biasa kita guna 1, 2, 3. Kita akan guna dalam kelas banyak.
Aha, okay. So siapa nak cuba sebut? Lai. Anyone? 谁要？有吗？Kalau tak ada kita skip. Yang ni. 我要 Okay, 我要啦suara dia. Okay, siapa nama? Tadi siapa nama? Rebecca. Saya tahu siapa. Nama. Rebecca. Rebecca. Okay lah. Rebecca dulu. Okay lah. 今天 Yes. 明天 Okay. 后天 Okay. 昨天 Okay. Ni. 前天 Okay, good. Dah. Okay, so yang ini. So yang ini kita nak belajar. Buat nota sekarang. Kita nak cakap dengan, hari ni hari apa? Hari ni hari apa? So kita boleh tulis days. Yang tadi kita belajar hari plus. Okay, so kat tengah ni kita letak shi ialah. Okay, plus weekdays. Tadi kita ada belajar weekdays. Satu formula awak boleh buat macam-macam. Okay, nota tu biar ada kat sebelah. Okay, so shi yang ini option. Okay, shi adalah pilihan. Nak guna boleh, tak nak guna pun tak apa. Saya biasa tak guna. Tapi kalau awak nak letak juga pun boleh. So, saya nak tanya hari ini. Buat ayat ni hari ini. Hari ini, ya Allah, aku salah tulis. Ialah hari apa? Buat selak nota awak, hari apa semua kat dalam nota awak. Okay. So, kita cari hari ini ialah hari apa. So, hari ini, yang ini. Atas sekali tu. Hari ini, yang ini. 今天是, okay. Dalam nota semua dah ada dah. Okay, saya nak awak ingat balik. Betul, 星期几. Betul? Betul? Okay, so kita tulis. Hari ni hari apa? Okay, kita tulis dulu. 今天是 ialah. So, 是 ni option. Nak letak, tak nak letak pun tak apa. 今天是星期几? 星期几? Okay. So, di sini saya highlightkan nombor. 几. 几 ni maksudnya apa? Berapa? 几 ialah berapa? Okay. So, yang ni awak catat lah. Lepas ini, bila awak nampak 几, awak tak kira lah dia panjang ke, pendek ke, awak nampak 几, awak bulatkan dia. 几 yang ni lah, nada ketiga lah. Nada ketiga. Awak bulatkan dia kalau awak nak jawab. Kebiasaannya, kita jawab, tukarkan kepada nombor. Okey, saya nak tanya hari ni hari apa? Hari ni hari apa? Hari ni hari apa? Isnin kan? Isnin bahasa Cina panggil apa? Kita cari Isnin. Betul. Isnin kita cari Isnin kan? Okey. Mana Isnin? Mana Isnin? Nampak tak? Isnin ialah 星期一 kan? Okey, kita tengok. Okey. 今天是星期几? So hari ni hari apa? So kita jawablah. Kita jawab今天 salin balik. Tak payah risau. Saya salin balik. Shi nak letak, tak nak letak apa pun tak apa. 星期 saya salin balik. Xing, Qi, Ji ni kita tukar kepada nombor. Hari satu. I. Okey, nampak saya catat. 今天是星期一. Okey. 今天是星期一. Okey, hari ni hari Isnin. Ataupun hari ni Isnin. Ataupun hari ini ialah Isnin. So, shi yang kat tengah tu, ialah tu pilihan. Nak letak, tak nak letak pun tak apa. Okey, saya nak tu formula dia jangan lupa. Days, lepas tu shi, lepas tu weekdays. Okey, so seterusnya saya nak awak buat ni, tolong saya semalam. Ialah hari apa? Siapa boleh jawab ni bagi saya jawab tu. Translate dah hari apa. Lai. Semalam bahasa Cina panggil apa? Okey, semalam. Okey, 是星期几. Betul? Okey. Saya penjauh. Okey, semalam tulis. 昨天 Betul. Lagi?
Dah jawab tu alang-alang. 是 Lagi. 星期日 Ci. Kejap, Ci dulu. Oh, Tanya Ci. dulu. Sing Ci Ci. Rebecca cuba sebut Sing Ci Ci. Cuba sebut Sing Ci Ci. 星期几 Yes. Sebab Ci tu, biasa orang dia sebut Ci, Sing Ci Ci. Jangan tenggelam Sing Ci Ci. Sing Ci Ci. Okay. So, siapa nak jawab jawapan dia apa semalam? Hari apa? Saya tak tahu. Awak teka sendiri. Semalam hari apa? Lai? Siapa nak cuba? 礼拜日， Yes. Boleh. 昨天是 Okay. 礼拜日 ataupun 星期日. Pun boleh. Okay. Biasa kalau awak biasa dengar orang guna lipai, awak guna je lah lipai. Ikut keliling awak. Ikut environment awak, keliling awak guna apa, awak jangan nak ubah keliling awak. Awak ikut keliling awak guna apa, kawan Cina awak guna apa. Tak payah nak ubah. Follow dorang. Jadi awak boleh masuk dalam grup dorang tu. Okay. So saya nak rasa esok. Okay. Siapa boleh bagi saya yang ini? Translatekan saya. Siapa boleh? Cuba. Okay. Siapa boleh? Okay, kita tengok. Okay, 明天 betul. So bagilah jawapan dia. 明天 esok. Lagi? 是 option. Hari apa? 星期几. Okay. So jawapan dia esok ialah hari. 明天是星期二。 Betul, bagus. Saya pun kena fikir hari apa esok. 明天是星期二. Okay, Selasa. Okay, so yang ini. Nampak? Okay, so kita guna 3 je dulu. Kita guna hari ini. Kat sini kita guna 今天. Hari ini semalam dengan esok. Okay, 今天 昨天dengan 明天. So kat sini ada, ni saya keluarkan lah. Jadi kita kupas satu-satu. Nampak tak? Hari ini ialah hari apa? Esok ialah hari apa? Lusa ialah hari apa? Semalam ialah hari apa? So yang ni hari apa? So siapa ada nota tu, kat 今天 tu awak letaklah apa benda awak tulis. Kemarin ialah hari apa, ataupun the day before yesterday ialah hari apa. Okay, so yang ini kita tengok yang ini. So saya nak seorang sebut yang ni, lepas tu bagi saya maksud. Seorang dulu, seorang-seorang. So saya nak 5 orang. 1, 2, 3, 4. Saya nak 5 orang. 5 orang standby. Siapa nak cuba? Lai, kita betulkan sebutan. Lai, anyone? Lina. Okay, Lina. Saya dengar Lina. Okay, Lai, cuba baca Lina. 今天是星期三 Okay, tak nak guna yang belakang pun tak apa. Laju-laju lagi. Lagi sekali, cuba laju-laju. yang 今天对 Laju-laju. 今天是 Sangkut. Laju-laju sikit. 今天是星期三. Cepat. 今天是星期三 Okay, bagus. Okay. Siapa nak cuba? Kejap. Lina, apa maksud dia? Lina dulu. Apa maksud dia? hari ini tidak tekan pula. Okay. Hari ini Ya. hari Rabu. Okay, betul. Okay. Siapa tu? Next. Akib. Baca Akib. 明天是星期四。 Okay. Maksud dia apa? 明天 tu apa? Esok. Betul. Hari apa esok kat sini?
Dekat sini dalam nota ni hari apa? Ni hari apa? Hari Selasa. Bukan dalam nota ni. 4. Dalam nota, dalam buku. Khamis. Ya, Khamis. Pandai. Okay, so. Lai, siapa nak cuba? Yang ini, nombor 3. Yuji, okay, cuba. Nombor 3. Yes. 好天是星期五. Apa yang maksud dia apa? Lusa ialah hari Jumaat. Betul, ialah hari Jumaat. Siapa nak standby next? Saya. Nama. Rebecca. Rebecca, saya dengar Rebecca. Lai? Lai? 天天是 Rebecca? 昨天是星期二。 Okay. 昨天是星期二。 Okay, 昨天是星期二. Okay, apa maksud dia 昨天? Semalam hari Selasa. Betul. Yalah. Hari Selasa. Okay, last one. Siapa nak cuba? Mala. Mala. Okay, baca Mala. 天天是星期一. Apa maksud dia Mala? Kemarin ialah hari Isnin. Mala dari mana? Dari Sarawak. Sarawak guna kemarin ke? Is it? I don't know. I don't know ah. Tak tahu. The day before yesterday kan? Maybe. Yes. Saya tak tahulah, ada tempat dia lain So make sure you tahu 前天 is not yesterday tau Bukan yesterday, okay? 前天 not yesterday, the day before yesterday dia yesterday punya yesterday. Okay, senang saya cakap. Okay, live. Okay, so kita ada 2 kat sini. Satu Malaysia, satu China. Okay, kenapa saya letak 2? Takut kat tempat awak tu banyak kawan dari China. So awak kena tahu. Okay, so kita ada Nali. Malaysia guna yang depan ni. Nali. Okay, Malaysia guna yang depan Nali. Yang kalau China dia guna nar. Dia letak ar kat belakang. Nar. Maksudnya lah mana? Nali. Malaysia guna nali. Okay. Ataupun kita ada nar. Mana? Nar. Okay. Nali dengan nar. So yang ini QU ni antara sebutan yang paling mencabar. Kita level 2. Asas level 2 tajuk 1 kita akan jumpa U bertitik ni. Kita akan praktis U bertitik ni. So sekarang ni kita tak belajar dulu. Kita fokus hanya kepada perkataan ini macam mana nak sebut. Okay. So ingat tak macam mana kita nak sebut U bertitik ni. Kita sebut ikan. Lidah ni kat bawah kan. Mulut bulatkanlah. Jangan moncongkan sangat Moncongkan sangat dia tak jadi, bulatkan sikit. Lidah kat bawah ni jangan gerak. Okey. Q yang ni ialah ci. Lepas tu tambah y. Jadi apa bunyi dia? Ci ikutkan y. So ingat, bila sebut, pastikan dah habis sebut, baru awak alihkan lidah awak. Don't move your tongue. Jangan alihkan lidah awak masih tengah sebut. Dengar nasihat ni. Okay. So, ci diikuti dengan y jadi ci. Ci plus y jadi ci. So, ci. Okay. So, yang ni saya nak test awak punya sebutan. Okay. Kita boleh sebut ci yang ni, lidah kita letak kat bawah ni. Sebut tekan ci. Ci. Okey, kat sini ada 51 orang. Yang ni mencabar Yang ni mencabar Ci. So, siapa yang ada kat sini nak saya betulkan dia semuanya sebutan. Kita sorang-sorang jangan ramai-ramai tu. Bagi nama, siapa nak cuba bagi nama? Adlina, okey. Adlina dulu. Okey. Cuba sebut. Si. Okey, relax. Jangan tahu awak keras sangat. Relax je. Awak cuba sebut yang ni, ci yang saya bulatkan ni. Cuba sebut ci. Si. Yang ni, ci. Okey. Ci.
Angin banyak sikit. Ci. Shish. Ci. Cuba sebut ci. Shish. Bahasa Melayu macam mana sebut ci? Shish. Bukan cheese Ni H C-I-H. Ci. Shish. Yang itu. Lepas tu bulatkan mulut. Ci. Shi. Relax. Banyakkan angin. Ci. Shi. Awak tahan angin tu. Awak tahan angin. Lepaskan. Ci. Shi. Awak tahan angin lagi tu. Ci. Shi. Cuba awak sebut ci. Shi. Shi. Ci. Ci. Shi. Cuba sebut cicak. Cicak. Cicak cuba sebut jelas sikit. Yang lain semua boleh ikut kat dalam tu. Tak payah buka mic dulu. Nanti saya tak dengar. Cuba sebut cicak. Cicak. Cuba sebut cicak tu banyakkan angin. Cicak. Cicak. Ci tu banyakkan angin lagi. Cicak. Ci banyakkan angin lagi. Cicak. Okey. Cicak. Cicak. Okey. Bulatkan mulut. Cicak. Cicak. Yes. Lagi sekali Cicak. Cicak. Yes. Okey. Lagi satu. Trik dia ialah. Dengar Tengok kat yang dengar tu boleh dengar sekali. Okey. Dia ci 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 ci. Cuba sebut. Ci. Lagi sekali. Ci. Ci. Awak rasa nak membos orang Halio banyak sikit. Ci. Awak cakap dengan berambah. Ci. Konco ci. 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 Yes. Ci. Okay, good. Okay. Nanti praktis lagi. Ci. Next, siapa nak cuba? Azni. Osman. Azli apa? Azni. Dengan Azni. Okey, lain Azni cuba sebut. Cuba sebut. Ikut saya, lidah kat bawah Ci. Ci. Okey, awak punya dah betul. Cuma tekankan dia. Ci. Tekan. Okey. Ci. Wah. Okey. Ci. Ci. Tak cukup tekan. Okey. Okey, dengar. Ci. 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 Cuba. Ci. Lagi sekali. Ci. Yes. Keluar Lagi sekali. you. Memang. Betul lah tu. Betul lagi sekali. Azni punya cantik. Dengar Azni ada sebut Cuba lagi sekali Azni. Ci. Yes. Lagi sekali. Ya Allah. Ci. Okey, balik rumah. Awak ngadap dinding ke? Cermin lah. Jadi nampak elok awak Habis dinding nanti. Cermin boleh senang sikit lah. Cik, 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 cik. Okey, boleh? Okey, Azni punya sebut tanda cantik. Okey, next. Siapa nak cuba? Moha. Saya dengar Muha. Okey, Muha dulu jangan risau. Saya akan spend sikit masa untuk sebutan yang ni Cuba Muha, cuba sebut. Ci. Okey. Jauh sangat saya tak dengar suara awak. Cik, cuba. Ci. Jangan segan. Mic jauh sangat tu. Cik. Ci. Yes, lagi sekali. Ci. Okey, bagus Muha. Okey, Muha. Okey, pastikan bila awak sebut yang ni, ujung lidah ni kan dekat bawah. Ujung lidah ni dekat bawah. Lepas tu mulut tu dia bulat sikitlah. Hi. Lepas tu guna ci. Ci, 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 ci. Okey, siapa nak cuba next? Saya, Nurzatul. Apa tul-tul? Nurzatul. Saya dapat tul-tul. Okey, yang lain tutup mic Yang lain tutup mic saya tak dengar. Okey. Nurzatul. Okey, Nurzatul cuba. Ci. Ci. Lagi sekali. Ci. Relax sikit. Betul. Dah betul. Cuma awak macam first time sebut agak keras sikit. Relax. Ci. Ci. Yes. Ini cantik lagi sekali. Ci. Ci. Lepaskan dengan relax. Dia jangan tekan. Dia kalau tekan, dia tak lepas habis. Ci. Ci. Yes. Balik rumah praktis macam ni Pastikan bila sebut tu lidah jangan gerak. Yang ni dah betul. Dah habis sebut baru gerak. Okay, next. Siapa nak cuba? Apis. Saya guna Apis. Nama Apis. Lepas ni Gloria pula. Lepas Apis, Gloria. Okay? So, Apis. Cepat Apis.
Cik. Okey. Awak ci tu dah ada. Cuma sekarang ni awak mulut awak ni awak cuba bulatkan sikit. Ci. Cik. Lagi sekali. Cik. Okey. Mulut bulatkan sikit lagi. Ci. Cik. Okey. Ci. Cik. Okey, sekarang okey. Boleh. Good, Hafiz. Okey. So Thank you. pastikan bila sebut tu lidah ni dah habis sebut baru gerak Okey. Sekejap nanti Gloria. Kenapa? Kalau awak tak habis sebut, awak gerak, dia jadi macam ni. Chill. Ni saya gerak lidah. Chill. Lidah saya gerak. Chill. Very chill. Lidah jangan gerak. Jadi cik. Cik. Okey. So sekarang saya nak Gloria pula. Cik. Okey, lagi sekali. Cik. Cik. Relax sikit. Cik. Cik. Lagi sekali. Cik. Cik. Lagi sekali. Yes. Okey. Lepas Gloria siapa nak? Atika Osman. Apa Osman? Osman. Saya dengar Osman. Atika Osman. Okey, saya dapat tangkap yang belakang tu. Osman dulu Tadi Atika Osman. Okey, cuba sebut Atika. Ci. Lagi sekali. Ci. Mulut bulatkan. Cik. Cik. Tengok mulut saya ni. Cik. Cik. Okey. Cik. Cik. Okey. Okey, boleh. Okey. So next, siapa nak cuba? Hairunisa. Naik Hairunisa. Lai cuba. Cik. Lagi sekali. Cik. Betul. Lagi sekali. Cik. Okey, bagus. Hairunisa punya awak. Siapa yang ada dalam grup dengan tu boleh kawan lah dengan si Hairunisa ni. Tanya dia macam mana nak sebut cik dia punya betul. Okey. So next, lagi seorang. Hanani. Hanani. Okey, cuba Hanani. Ci. Lagi sekali. Ci. Okey, lagi sekali. Ci. Betul. Okey, Hanani punya betul. Siapa yang ada masalah nak sebut cik tu boleh cari Hanani. Okey, lagi seorang. Azlan. Azlan. Okey, mencabar. Okey. Azlan memang mencabar benda ni. Okey, lah Azlan, cuba Azlan. Ci. Lagi sekali. Ci. Lagi sekali. Ci. Okey, saya nak tanya Azlan, bila awak sebut tu kan, ujung lidah awak yang ni kat mana awak letak? Kat bawah gigi. Betul. Awak ada gerak tak? Ada. Okey, bagus. Siapa yang tak tahu sebut boleh cari Azlan. Cik. Siapa yang dia buka mic, saya betulkan. So jadi ni peluang untuk awak belajar. Tahu jangan malu. Saya pun tak nampak muka awak. Awak je nampak muka saya daripada mulut-mulut gini je. Saya tak nampak muka awak. So jadi ni ambil peluang belajar. Bagus. Azlan pun dah cakap dengan kita. Mulut dia macam mana? Lidah kat mana? Cik. Ada gerak tak? Tak gerak. Jangan gerak. Cik. Okey. Cik. Okey. Seorang lagi. Siapa nak cuba? Fazlin. Fazlin. Cuba Fazlin. Cik. Okey. Ni lagi seorang ni. Fazlin. Siapa yang tak tahu nak sebut pergi boleh cari Fazlin dalam grup. Lagi sekali Fazlin. Tak habis lagi. Cik. Lagi sekali. Cik. Lagi sekali. Cik. Okey, cantik. Boleh belajar dengan Fazlin. Okey, siapa nak cuba? Wani. Wani cuba Wani. Wani. Benar tak? Okey, cuba. Okey. Ci. Lagi sekali. Ci. Ni betul. Tekan lagi. Betul. Yang tekan tadi betul. Lagi sekali. Ci. Yes. Lagi sekali. Ci. Yes. Okey, Wani. Okey, terima kasih. So, macam mana sebut pergi tu? Oi, semput nak ajar pergi ni. Okey. Okey, saya ingatkan awak lagi. Kita boleh guna ci. Cicak. 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 Lepas tu, ci, 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 ci. Ci, ci, ci. Cik. Pergi. Cik. Pergi. Cik. Pergi. Okey. Siapa dia rasa segan, dia rasa malu, nak saya betulkan sebutan cik dia tu,
Dalam grup kita tu ada kawan-kawan awak tu kan yang tadi saya cakap, oh dia ni sebut betul, dia ni sebut betul. Awak pergi PM dia, boleh ajar tak? Saya kat kelas tadi saya segan nak sebut. Siapa yang tahu sebut boleh ajar saya tak? Jangan malu. Ini proses belajar. Awak malu, awak rugi. Awak tak praktis, awak rugi. Awak tak buka mic, tak rebut mic, awak rugi. Ci nali, ci nali, pi mana, ci. So pastikan balik ni awak